Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar dan khususnya kepada Prof. Madya Dr. Kusaila binti Ko Ali, Alliance Kujohari. Hari ini kami akan membentangkan untuk subjek asas kaunseling dan pengurusan bakat. Dan topik yang kami pilih adalah faktor yang mempengaruhi kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Berikut saya akan memperkenalkan rakan-rakan seperjuangan saya. Yang pertama saya sendiri, Nur Fatin Atika binti Yahya. Kedua, Amirul Syafiq binti Syukri. Ketiga, Nur Fatin Ayuni binti Omar Hassan. Yang keempat, Nur Syafiqah binti Ali. Kelima, Muhammad Azhar Ezrin bin Roheliu. Dan yang terakhir, Nur Akilah Rashikah binti Suhaimi. Okey, saya akan teruskan dengan pengenalan faktor utama yang mempengaruhi kesihatan mental. Okey, dalam beberapa tahun kebelakangan ni, kesihatan mental pelajar universiti semakin mendapat perhatian. Pelbagai faktor yang saling berkait mempengaruhi kesihatan mental pelajar universiti. Oleh itu, kerana kesihatan mental pelajar universiti mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi akademik dan kesejahteraan mereka, isu kesihatan mental semakin mendapat perhatian. Faktor akademik adalah komponen penting yang menyumbang kepada isu ini. Tekanan psikologi yang besar kebiasaannya berlaku daripada beban tugas yang berat, peperiksaan yang mencabar dan persaingan yang sengit antara pelajar. Sebuah kajian oleh Daratun Nisa pada tahun 2024 mendapati bahawa tekanan akademik yang tidak dikawal boleh menyebabkan kemurungan dan kebimbangan pelajar. Oleh itu, sokongan akademik dan pengurusan masa yang baik adalah penting untuk membantu pelajar menghadapi cabaran ini. So, antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesihatan mental yang akan dibincangkan antaranya ialah faktor akademik, faktor kewangan, faktor pandemik COVID-19 dan faktor keluarga. Masalah kesihatan mental dipengaruhi oleh faktor akademik, kewangan, pandemik, stigma dan keluarga. So, memahami faktor ni penting untuk merangka intervensi berkesan, pendekatan holistik dan sokongan pelbagai pihak membantu pelajar menjalani kehidupan universiti dengan lebih seimbang dan produktif. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin Ayuni akan meneruskan pembentangan ini. Dalam kajian ini, kami telah mengenal pasti terdapat 5 faktor utama yang memberi kesan besar terhadap kesihatan mental pelajar universiti. Saya ingin kongsikan satu persatu kerana setiap faktor ini membawa cerita yang lebih besar. Faktor yang pertama adalah tekanan akademik. Saya kena capai CGPA 3.7 untuk kekalkan beasiswa. Inilah suara pelajar yang kita pada hari ini. Tekanan untuk cermelang akademik bukan lagi sekadar cabaran. Ia telah menjadi beban pelajar perlu tanggung, iaitu tugasan yang bertindih, tarikh akhir yang ketat, persaingan dalam kelas sendiri, harapan tinggi daripada ibu bapa dan pensyarah. Kajian menunjukkan tekanan akademik yang berpanjangan boleh menyebabkan insomnia, serangan panik dan kemurungan ringan hingga berat. Yang kedua adalah faktor masalah kewangan. Nak makan pun terpaksa bajet RM5 sehari. Masalah kewangan adalah realiti pahit ramai pelajar. Ada yang terpaksa buat kerja sambilan walaupun waktu kuliah yang padat, pinjam duit kawan, ikat perut dan abaikan pemakanan yang seimbang. Kekurangan wang ini menyebabkan mereka sentiasa bimbang dan tekanan ini boleh merosakkan keseimbangan emosi serta kesihatan fizikal. Seterusnya yang ketiga adalah kesan pandemik COVID-19. Saya rasa kosong belajar dalam bilik, tanpa kawan, tanpa motivasi. Pandemik bukan sahaja mengubah cara kita belajar, ianya juga mengasingkan ramai pelajar secara sosial dan emosi. Impak besar termasuk kehilangan semangat belajar, rasa sunyi yang melampau, tekanan kerana kekangan teknologi iaitu internet, peranti suasana belajar di rumah tidak kondusif. Kajian selepas pandemik menunjukkan lonjakan yang mendadak dalam kes kemurungan dan keresahan dalam kalangan pelajar IPT. Yang keempat adalah stigma terhadap kesihatan mental.
Kalau saya jumpa kaunselor, nanti orang cakap saya ni tak kuat. Inilah punca utama ramai pelajar memilih untuk berdiam diri walaupun mereka sedang bergelut secara dalaman. Stigma ini menyebabkan mereka takut dinilai sebagai lemah, tidak tahu saluran bantuan yang ada, merasa malu untuk berkongsi perasaan walaupun dengan rakan sendiri. Tanpa sokongan sosial dan profesional, tekanan yang dipendam ini boleh menjadi bom jangka emosi. Yang terakhir adalah faktor tekanan keluarga. Ibu bapa selalu bergaduh, saya hilang fokus walaupun saya berada jauh dari rumah. Masalah keluarga seperti ini, pergaduhan ibu bapa, tekanan menjadi harapan yang keluarga tunggal, keuangan keluarga yang tidak stabil, semuanya ini menyumbang kepada kesihatan mental pelajar. Tekanan ini dibawa daripada rumah ke kampus dan ianya terus dibawa ke kuliah, kadang-kadang terus ke dewan peperiksaan. Kesimpulannya, bagian faktor kelima-lima faktor ini bukan terasing. Seringkali seorang pelajar menghadapi lebih daripada satu faktor serentak. Bayangkan tekanan akademik bersama lagi masalah keuangan ditambah lagi dengan masalah keluarga dan stigma untuk bersuara. Justru adalah penting untuk kita sebagai warga pendidik bukan sahaja tahu tetapi benar-benar faham apa yang mereka hadapi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan bagi pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Saya Nur Fatin Atika binti Yahya akan menyambung pembentangan pada hari ini. Berikut adalah kajian-kajian lepas bagi faktor akademik, faktor kewangan, faktor pandemik COVID-19, faktor kesihatan mental dan faktor keluarga. Kita akan lihat pada faktor akademik terlebih dahulu. Faktor akademik merupakan punca utama tekanan dalam kalangan pelajar universiti. Kajian Dundai Abdullah 2024, tekanan akademik paling tinggi pada min 3.58. Kajian Husin Ismail 2024, sebanyak 71.3% pelajar UTHM stres kerana akademik. Dan yang terakhir, Ajmin 2025 juga menegaskan tekanan akademik memberi impak yang besar pada masalah mental. Akan tetapi, tahap kawalan diri individu memainkan peranan juga penting dalam menentukan sama ada tekanan itu akan berkembang menjadi masalah kesihatan mental yang lebih serius. Pada faktor kewangan pula, peningkatan kos pendidikan khususnya di institusi swasta dan kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan ramai pelajar menghadapi tekanan kewangan yang berterusan. Kajian Zuang dan Jana Tabadi 2023, status sosio-ekonomi rendah memberi kesan pada kesihatan mental pelajar. Kemudian Chong 2023, lebih 40% pelajar universiti swasta alami tekanan kewangan, jadi ia berkait langsung dengan kebimbangan dan kemurungan. Dan yang terakhir, Razali dan Yusof 2022, kewangan terhad menyebabkan berlakunya insomnia dan tekanan emosi dan hilang motivasi. Manakala, kajian lepas bagi faktor pandemik COVID-19 pula, berlaku perubahan besar dalam sistem pendidikan dan gaya hidup pelajar universiti. Peralihan mendadak kepada pembelajaran dalam talian, terputus hubungan sosial dan ketidakpastian tentang masa depan pendidikan. Hasan 2022, sebanyak 44.2% pelajar alami tekanan emosi, 40.8% gangguan tidur, dan kajian Rosli 2023 pula, kekurangan sokongan sosial mengakibat kemurungan dan kebimbangan. Dan yang terakhir, kajian Abdul Rahman dan Asmat 2023 merujuk motivasi tinggi tetapi kesihatan mental yang sederhana. Kajian bagi faktor stigma kesihatan mental pula, kajian Yusof 2022 mendapati walaupun peningkatan kesedaran tentang kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti, stigma masih tinggi menyebabkan ramai pelajar enggan mendapatkan bantuan walaupun menyedari masalah yang mereka alami. Muhammad Said 2022, literasi kesihatan mental pelajar masih berada pada paras rendah. Dan yang terakhir, Lim dan Tan 2024, lebih 60% pelajar takut di label lemah, justru mereka enggan berjumpa kaunselor.
Dan kajian lepas yang terakhir adalah faktor keluarga. Ia merangkumi konflik keluarga, harapan yang tinggi dan kekurangan komunikasi antara ahli keluarga boleh menjadi sumber tekanan tambahan yang menyebabkan kebimbangan dan tekanan emosi. Kajian Husi Ismail 2024, 23.8% pelajar UTHM stres akibat masalah keluarga. Nur Hayati 2021 mendapati sokongan keluarga yang tinggi dikaitkan dengan tahap tekanan yang lebih rendah dalam keluarga pelajar universiti, manakala sokongan keluarga yang rendah membawa kepada peningkatan gejala kemurungan dan kebimbangan. Dan yang terakhir, Saleh 2023, harapan keluarga yang terlalu tinggi menyebabkan tekanan jika gagal penuhi jangkaan. Sekian, itu sahaja dari saya. Saya akan teruskan dengan perbincangan. Dalam perbincangan ini saya akan membentangkan tentang solusi yang telah diambil pihak universiti secara rasmi untuk menyelesaikan masalah mental dalam kalangan pelajar mereka. Okey, yang pertama adalah pelaksanaan program kesedaran mental. Sebagai contoh, pihak Universiti Sains Islam Malaysia telah mengajarkan program MyCekap pada tahun 2023 yang bertemakan mencetus transformasi dalam masyarakat bagi membendung stigma dan diskriminasi. Okey, yang seterusnya adalah pihak Universiti Putra Malaysia telah membangkang sistem penilaian kesihatan minda secara atas talian melalui pusat sumber dan pendidikan kanser. Semua ini bertujuan untuk program ini tujuan untuk mengurangkan diskriminasi terhadap penyakit mental dan menggalakkan pelajar untuk memastikan diri mereka tidak terbelenggu dengan penyakit mental. Selain itu, pihak universiti juga telah berusaha meningkatkan sokongan rakan sebaya melalui pelbagai program, antaranya ialah Majlis Kaunseling Universiti Awam Makuma melancarkan skuad sokongan krisis CSS pada Oktober 2023. Selain itu, Monash University Malaysia telah memperkenalkan program Peer Supporter yang melatih pelajar untuk menjadi penyokong rakan sebaya dalam menangani isu mental. Menarik kan? Okay. Seterusnya adalah International Medical University melalui Player Support Club telah mengajar Minggu Kesihatan Mental pada tahun 2021 dengan tema It's Okay Not to Be Okay. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai sistem sokongan mental yang tersedia dan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Yang terakhir adalah perkhidmatan kaunseling yang mudah diakses. UNIMED misalnya telah menekankan kepentingan sokongan kaunseling yang menyediakan kempen kesedaran dan talian sokongan sepanjang tahun. Selain itu, Mental Health Awareness Week juga telah dijalankan untuk menunjukkan usaha berterusan universiti untuk memupuk kesedaran dan sokongan terhadap kesihatan mental pelajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya ialah implikasi dalam mengatasi masalah kesihatan mental pelajar. Okey, dalam konteks pelajar ni, pertama ialah mencetuskan kepada perlakuan luar kawalan yang mampu mengancam nyawa pesakit mental dan orang-orang sekeliling dia. Contohnya family dia, mak ayah dia, kawan-kawan dan sahabat taulan yang lain. Poin yang kedua ialah selalunya student ni yang mengalami mental ni, selalunya dia akan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Contohnya dia buat kelak tangan, melukakan diri sendiri dengan guna objek-objek yang tajam. Okey, yang ketiga ialah masalah berkaitan hubungan kerap menjadi salah satu punca timbulnya tekanan kepada remaja. Kemudian membuat remaja ni selalu berfikir dengan cara yang singkat, iaitu bunuh diri. Tu kira jalan yang paling singkat tu yang student boleh fikir, tu gantung diri ataupun minum racun dan sebagainya. Terus, okey, baiklah. Untuk cadangan dalam mengatasi masalah kesihatan mental, okey, yang pertama, pihak universiti perlu menyediakan kaunselor terlatih yang dapat membantu pelajar melalui kaunseling individu ataupun berkumpulan. Okey, selalunya kalau untuk universiti yang Islamik, universiti itu akan mengadakan program seperti Usrah. Itu adalah untuk perbincangan
pembelajaran ataupun pengalaman ataupun boleh sesi meluahkan masalah. Okey, untuk yang kedua ialah pada zaman yang canggih ni, penggunaan aplikasi mudah alih untuk memantau emosi ataupun mood tracking serta program kesihatan mental digital seperti modul e-pembelajaran ataupun meditasi. Okey, yang ketiga adalah tidur yang mencukupi juga dapat membantu proses memori dan pembelajaran. Okey, kajian ataupun pihak Universiti Malaysia Pahang menekankan tentang isu tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam untuk mengurangkan kortisol ataupun hormon stres dalam badan. Saya Muhammad Azhar Izrin bin Wahidi bernombor metrik P152010 akan membentangkan mengenai kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi masalah mental dalam kalangan pelajar di peringkat universiti adalah terdiri daripada 3 faktor utama, iaitu faktor kendiri, faktor persekitaran dan prestasi. Faktor kendiri kita boleh lihat daripada masalah kewangan, masalah keluarga dan kepercayaan kendiri yang menyebabkan pelajar berasa ataupun menghadapi masalah. Yang kedua, persekitaran, sosial yang negatif yang membawa kepada pengaruh budaya, kejutan budaya ataupun pengaruh-pengaruh yang negatif lain. Seterusnya yang ketiga dapat dilihat daripada prestasi. Prestasi menyebabkan kemerosotan ataupun usaha ini melebihi kemampuan pelajar. Ia membawa kepada tekanan terhadap pelajaran kerana markanya tidak sesuai dengan ekspektasi pelajar. Seterusnya dapat kita simpulkan terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar di peringkat universiti. Yang pertama sekali dengan meningkatkan komunikasi yang positif dengan memperbanyakkan aktiviti sosial dan beramah dengan pensyarah dan pelajar-pelajar lain agar dapat mengelakkan daripada berhadapan dengan kemurungan ataupun stres yang berlebihan. Yang kedua, hubungan persekitaran yang baik. Sama seperti komunikasi yang positif, hubungan persekitaran juga perlulah sentiasa dijaga dengan baik agar dapat menghindari persekitaran ataupun pengaruh yang negatif dan kurang sehat. Yang ketiga, pendedahan kepada kepentingan kebaikan konseling agar pelajar ini dapat sedikit sebanyak ilmu dan kefahaman tentang kepentingan konseling kepada pelajar yang menghadapi masalah ataupun tekanan. Yang keempat, pelajar juga haruslah didedahkan dengan keburukan masalah kesihatan mental terhadap individu. Yang kelima, kajian semula terhadap tahap pendidikan negara supaya tahap ataupun level pembelajaran ini selaras dengan kemampuan tahap pelajaran pelajar. Akhir sekali, penglibatan badan swasta ataupun tidak berkanun NGO haruslah ditingkatkan agar dapat membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah dari aspek kewangan, sosial maupun persekitaran.